Ini umpan biskut pak umpan. First kita guna soya oil basi. Lepas tu sikit saja. Okey, botol kita kasih cuci sekali lah. Air sikit campur dengan pisa. Lepas tu masuk ini umpan biskut. Lebih kurang satu beg 800 gram. Okay, ini tak cukup air, kita guna sikit. Pancur, kasih lata. Air lebih kurang saya guna 150 ml ke 200 ml. Okay. Sekejap dia sudah lembut, kita sudah boleh diguna. Mata kain kita boleh letak roti. Okay. Ini yang cara pertama saya guna spring. Kepar, ini yang sudah pancur punya umpan biskut. Okay. Roti saya letak tepi, kepar sikit biskut. Nanti dia makan besar punya masa sekali sapu. Okay, macam ni. Okay. Lepas tu satu cara lagi, dua mata kain, satu panjang satu pendek, guna roti, kita kepar panjang macam ni. Okey, selamat mencuba umpan biskut.